Okey, sekarang kita nak menuju ke KL. Masuk jalan clear ya, jalan clear. So boleh tengok ni tak ada ramai sangat, tak ada sesak-sesak sampai tak ada lalu. Dapat keadaan terkawal lah sebab ada polis jaga kan. So inilah keadaan dia. Orang memang ramai, nampak tak kereta banyak tapi bergerak. Ni ada orang bertentangan. Tu ada abang polis tu jaga tepi jalan tu. Tapi kalau nak masuk jalan bawah tu memang tak boleh lah, cerita dia. Nampak tak? Penuh tu. Dah tutup jalan dah. Oh, jalan tutup. Okay. So kat atas kita boleh naik lah. Ni. So tengok sebelah kanan tu walaupun nampak jam macam tu tapi bergerak. Dia bukan statik sebab ada polis yang jaga. So okey lah. Nampak. Okey, kat sana dah lepas. Nampak? Lancar je masuk KL. So jangan risau jam. Kalau setakat dia so slow macam ni okey je. Okey, itu saja info.